Pertama, sabar di atas taat kepada Allah. Sabar di atas taat pada Allah. Makna Tuhan suruh kita puasa, kita junjung. Nah, yang kedua, sabar di atas benda yang diharamkan oleh Allah. Terutama benda haram ni. Apa dia? Jimuk lah. Ada kerja lain dah. Judi tak kita. Nah, benda haram besar ni. Jimuk lah. Sebab tu kita baca kat gini depan tu. Sunat-sunat berbuka puasa ke apa dia? Satu daripadanya, pertama sekali meserakan berbuka puasa. Bila orang azan, yakin tu dah. Makan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Puak lalu makan. Jangan duduk elok lama. Apa? Makruh pula. Apa tak makan lah? Tak lapar pun. Tak boleh. Lapar tak lapar pun. Kena makan. Kena makan. Lok makruh. Buka dengan apa dia sunat? Buka dengan buah. Tamak ke rutak? Rutak. Ayah kenal buah rutak dah? Kenal dah. Hak lembek tu. Sebab Rasulullah sendiri buka dengan buah rutak. Beli kedai ada jual. Ada. Ada beli buah kotak. Ambas kotak. Ambas kotak. 15 ya je. Nak pergi cari gini ada kedai. Tu buah rutak. Bukan buah tamar. Nak buah rutak. Kalau tak ada buah rutak, barulah buah tamar. Hak kerah tu buah tamar. Hak lembek tu rutak. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Batu orang perempuan kalau mengandung, kalau melahirkan anak, ubat paling baik makan buah rutak. Dan surah Maryam. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit. Ada ketika Maryam melahirkan anaknya Isa, Tuhan suruh gocang pokok tamar tu. Bila gocang, luruh. Luruh buah apa dia? Buah rutak. Rutaban janiyya. Segar. Sebab tu makan hak kuning tu power. Ayah muih. Cuba beli hak kuning jangan tak percaya. Hak kuning jangan power sungguh. Dia ada kelak dia tu. Kelak tu ubat tu. Makna boleh pergi setengah jam lebih lagi ayah. Hebat dia. Boleh puasa ni. Kat tu dah. Tu buku dia kitab bak dia. Tapi nak cerita kelebihan buah tak? Buah tamar. Hak kuning ada kelebihan dia. Tapi bila nak buka dengan buah rutak. Kalau tak ada rutak, tamar. Kalau tak ada tamar, air. Kalau tak ada air, apa dia? Jima. Tu aku anak kabarnya. Telah kita sembuh. Udah, bukan reka. Tu. Dah tak ada benda lain. Nak buka puasa. Purutak tak ada tamat, tak ada air, tak ada bini ada. Buka dengan apa dia? Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu berbuka puasa dengan jima isteri dia. Haji buat lagi tu aja kita. Haji lapar. Tapi tak apalah tu. Kalau cerita banyak Pak Haji marah kau apa puasa-puasa ni. Tapi ke mana-mana pun pahala yang besar. Jadi saum yang pertama saum sad. Maknanya sabar. Batu kata Nabi as-saumu nisfus sabri. Puasa tu merupakan separuh daripada sabar. Separuh dah daripada sabar. Makna pertama sabar di atas taat pada Allah, yang kedua sabar di atas meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah, yang ketiga sabar di atas bala. Dah, kalau bala bulan puasa ni lapar dan dahaga. Bala juga. Nah, cuma hak paling besar ujian kita orang puasa ni, hak muda-muda dan nak kabur, hak tua-tua. Puasa dak mana ada. Hak besar sekali apa dia ujian? Jimu'ah. Makan boleh minum boleh Nah, tapi jimu'
Ai. Kalau bini main tak pakai kain, pagi buta ai. Nah, balik maya subuh duk atas lembek. Ada nunggih punggu-punggu. Dah bini. Ai. Sallallahu ala Muhammad. Moga baru nikah. Ingat molek Nah, kita ngaji bab kafarah tu. Dosanya haram. Ada dosa lagi. Lagi pula kena bayar kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ramai ada orang buat. Jebok orang muda. Dia tak kabur, yang malu, dia kabur kat ustaz je. Ada orang tu 6 kali, straight direct. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Baru nikah, dia nak buat mana? Nah, tu. Tanya juga makan buah tamar ke tak? Tak, tak makan buka lalu. Oh, faham. Dia faham tu lalu. Kalau makan buah tamar boleh kira. Nah, boleh kira. Boleh selamat pada kafarah. Tu baik. Nak peringat muda-muda. Takut dah. Takut terlanjur dalam bulan Ramadan. Waktu siang hari. Malah tak apa. Kita kabur tak ada. Buka puasa waktu pun tak apa. Nah, sahur dengan waktu pun tak apa. Kita ngaji pula bab lagi apa dia. Sambil lalu mungkin kena ayat tafsir ni. Semua pada sunat. Puasa ialah makan makan sahur. Makan sahur sunat dengan apa dia? Dengan buah tamar. Itu beza dia. Buka dengan buah rutab. Sahur dengan makan tamar. Tamar dia keras. Dia lambat pecah. Jadi perut kita pun lambat lapar. Ataupun tak ada benda lain nak makan sahur. Apa dia? Makan jimuk lalu. Itu kaedah oleh kita. Maka bila dia jimuk tu niat apa dia? Dia niat tak mau jimuk esok nak puasa. Maka orang panggil sah niat dia. Sudah, hatu nak cerita sah niat tu. Tak kata duduk niat cokok. Buat apa boleh? Dia nak duduk niat puasa ni. Bukan niat puasa duduk nengung, pejam mata dah. Bangun nak makan sahur tu orang panggil. Niat ada orang panggil menepati niat ada. Sebab hari lain tak makan sahur. Bangun tengok bola ada lah. Tapi bulan Ramadan kita bangun makan sahur. Apa tujuan kita? Makan sahur tujuan nak puasa? Nak puasa esok. Makan tujuan nak puasa esok. Minum tujuan nak puasa esok. Jimuk isteri tujuan dia nak puasa esok. Solat niat. Sah lalu dia. Nah, cuma kita niat dah kemari hak buat barang. Mazhab Imam Malik. Dah, kita niat dah kemari tu. Mari pula kemari ya. Bila jatuhnya matahari, bila istihar kata puasa, kita pun taklid iman mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, maknanya dengan puasa sebulan Ramadan. Kemudian wow dengan mana warak. Ni payah ni puasa ni hak ni payah. Sabar satu hal. Yang kedua, wow dengan mana warak. Warak ni tinggal benda haram, tinggal benda makruh, tinggal benda syubhah. Batu warak maknanya mana? Ihtiyat, cermat fil amal. Cermat dalam beribadat. Bimbang takut ibadat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Sina Ali bimbang apa dia? Aku tak hebat orang yang banyak amal ibadat. Yang kita naknya amal ibadat yang sedikit tapi diterima oleh Allah. Tak ada guna ibadat yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Tu yang penting kitanya ibadat biar sikit tapi Tuhan terima. Itulah nak terima lagu mana? Mesti syarat dia kena ihtiyat, cermat. Bimbang takut Tuhan tolak. Setengah daripada cermat kita ialah firar minas syubhah. Lari daripada benda syubhah. Benda yang ada keraguan, suci ke cuma, tak najis ke tidak, halal ke haram. Hak tu kita boleh, kita lari daripada tu. Tak buat. Payah tu. Nah, kita ni tak lepas dengan benda syubhat. Bukan kata pitih yang syubhat. Makan, minum yang syubhat.
Tengok kalau kita pergi makan kedai restoran. No, syubhat tak? Syubhat ada kadang. Bukan semua tu. Ada syubhat. Sebab orang je buat tu sendiri. Tak belajar fiqh pun. Nah, orang buat makanan ni kadang-kadang belajar suci cemar pun tidak. Tak tahu hak najis, tak tahu hak suci. Tak tahu najis, lazam, mukhaffafah, mutawassithah. Bila begitu dia buat makanan. Kita je makan. Benda najis contohnya. Kita tak tahu. Namanya syubhat. Sebab tu jadi gelap perut. Nah. Batu lah. Hak molek sekali. Beli barang mentah. Balik masak. Sendiri. Bini masak sebagainya. Kalau hak kedai sedap. Tapi kadang-kadang gitu. Hak bini buat tak sedap. Sedap tak bini buat? Sedap tak? Alhamdulillah takut tak sedap. Sedap bini buat benarnya. Nah, hak bini buat sedap yang kucai teh ni sedap, buat Milo sedap. Tapi dah terbiak kedai kopi. Nah, terbiak kedai kopi. Sebab itulah hari pertama puasa ni sabar satu apa dia? Al-firaqu minat ta'am wasyara'. Bercerai daripada makan dan minum. Hak pagi-pagi biasa kedai kopi. Hari ni tak ada kedai kopi hari ni. Tu susah juga hari ni tak ada kedai kopi. Duk biasa, duk minum, duk biasa, duk makan. Sabar hari ni. Sampai ke sebulan Ramadan. Tapi kita duk biasa semua. Duk biasa semua puasa tak ada pelik lah. Cuma kitanya nak mencomelkan ibadat puasa kita. Satu daripadanya cermat makan minum. Supaya kita puasa kita diterima betul-betul oleh Allah. Ada mustiral mimma la ya'ni. Tinggal benda yang tak ada faedah. Tinggal istighal dengan benda tak ada faedah. Mai haji kalau boleh tinggal, boleh puasa. Tapi tak main dah haji lah ni dah. Main game. Zaman moden. Betul? Zaman dulu main haji, zaman lalu main ada telefon. Ada lah. Nah, baca WhatsApp tu, baca WhatsApp ni, main game ni, tengok mata tu, tengok mata ni, habis tengok. Nah, siapa Quran pun tak ada nak baca. Sebenarnya sebab itulah Imam Syafi'i dan imam-imam zaman dulu memang boleh puasa ni memang dia tak ngajar. Dia istirahat dengan baca Quran. Lepas Imam Syafi'i dia boleh tamat sehari berapa juz? 2 kali tamat. Bukan 2 juzuk. 2 kali tamat. Hari ni siang sekali, malam sekali. Siapa sini boleh tamat? Hari ni tamat, malam akan tamat. 2 kali tamat. Angkat tangan boleh? Yasin. Beres. Nah, itu hebatnya ulama tu. Dulu istirahat bil ibadah. Dia masyhur dengan ibadah. Dia tidak masyhur dengan benda lain. Sebab itulah seafdal ibadah. Dalam bulan Ramadan, satu daripadanya membanyakkan baca Quran, insya-Allah. Azam kita banyak baca Quran. Tu. Habis-habis dak apa? Sehari biar tamat. Sejuk tak apa dah. Bodoh sendiri ya hafiz dah. Kita ni bukan hafiz ni. Jangan keju. Wadduha pun tak tamat berat. Habis-habis tak ada. Tapi insya-Allah lah kita akan baca surah pendek. Esok kalau lusa lagi lah kita tengok keadaan. Nah, surah Waqiah, Murah Rezeki, surah Tabah, Sutur Rahman, surah yang pendek-pendek. Paling-paling dok pun kita sentiasa baca dan kita faham akan maknanya. Biasalah kita orang Melayu ni kalau bab tajwid Allah hebatnya, betul? Begini, boleh kat tanya bab tajwid. Makna apa dia? Makna aku tak faham. Betul? Makna kita tak reti. Tapi kalau bab tajwid, silap sikit je lah. Tak betul tu, tak betul. Kadang-kadang, dia pergi semayang masjid orang lain pun, tu imam tu tak boleh buat tak imam. Sebab apa? Bo tu tak nipi mana. Tebah sangat bo tu. Surah pun tak betul, surah tu tak betul, dalam main seorang. Tu baik. Wow. Yang ketiga ialah wa absa, sad, waw, mim, saum.
Amin. Mi makna muhsin. Muhsin makna an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarah. Muhsin. Makna buat ibadat seolah-olah kita nampak Allah. Tak kira ibadat puasa ke, ibadat apa. Hanilah ibadat puasa ni pun termasuk ibadat hati. Bila kata hati, ikhlas. Bila kata ikhlas, Allah akan bayar mengikut qadar kita ibadat. Sebab itulah semua puasa hari ni, tak ada orang tak puasa ni. Cek besar puasa belakang ini. Tapi Allah akan membayar mengikut qadar ihsan dia, muhsin dia, ikhlas dia kepada Allah. Orang ni boleh 2 juta pahala. Orang ni boleh 100 ya pahala dia. Tapi sama-sama pun puasa. Itu martabat dia tak sama. Allah bayar mengikut qadar hati dia, aqdarul qalbi, mengikut qadar hati. Sama kita ngaji bab sembahyang. Semua sembahyang subuh belaka 2 rakaat. Tak ada kurang. Imam dengan makmum sama ya. Tapi tak sama qadar padi, tak sama bayar qadar bayaran. Orang ikhlas yang tinggi, banyak yang Allah Ta'ala bayar. Orang yang sedikit, sedikit Allah Ta'ala bayar. Nah, Nabi kita Muhammad, sedekah dia RM1. Tak sama dengan kita sedekah berjuta pun. Kenapa? Kadar ikhlasnya tak sama dengan kadar ikhlas kita. Nah, sebab itulah ibadat hati ni dia besar. Itulah mudah-mudahan puasa kita jadi comel, muhsin, elok, sempurna. Baik, kita pergi kepada rukun tu yang tahu tak mudah. Rukun puasa ni, niat, jaga apa lagi? Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa tu? Syarat-syarat dia. Cuma nak menceritakan berkenaan dengan sunat puasa kita nak amal dulu. Sunat puasa. Daripada sunat puasa, yang pertama kita sebut tadi, mensegerakan makan. Apa dia? Bersegerakan berbuka puasa. La yazalu nas bi khairin. Sentiasa manusia dan kebaikan, ma'ajrul fitrah. Selama dia mensegerakan berbuka puasa. Dia cepat buka puasa tu. Tapi dengan yakinlah. Innal yahud wan nasara yuakhiruna. Kerana orang Yahudi, orang Nasara, mereka mentakhirkan makan, berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan buah rutab. Berbuka dengan buah rutab. Tadi kita cerita tadi, tak ada buah rutab. Kana Rasulullah SAW yuqdiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi kita berbuka puasa dengan buah rutab, 2-3 butir buah rutab sebelum dia melakukan ibadat solat. Fa illam takun rutabat, kalau tak ada buah rutab, fa ala tamaratin, maka dia berbuka dengan buah tamar. Tak ada buah rutab, maka buah tamar. Fa illam takun asawatin min ma'in, maka jika tidak ada tamar pun tak ada, maka buka dengan minum air. Berapa tegak daripada air. Minum. Kalau tak ada juga, fal jima'. Tadi kita tambung dah tak? Iaitu tak ada juga air pun tak ada, maka buka dengan bersetubuh. Ingat isteri. Apakah molek. Nah, yang ketiga berdoa selepas berbuka. Kita ni berdoa bila? Sebelum ke selepas? Sebelum. Orang berlepas lah. Makan dulu. Ada nak berdoa tu. Makan dulu. Mak rebah tu bismillahirrahmanirrahim. Puak pakai buah tamar, buah rutab. Puak. Lah. Minum air tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika abtartu. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama doa siapa dia? Doa as-sa'imu hina yuftir. Orang yang puasa ketika dia berbuka. Tu. Sebab tu kita je buat tajuk semua dah. Doa selepas berbuka. Bukan sebelum. Buka dulu lapar ni. Tu baik. Barulah pada makna tu. Wa ala rizqika abtartu. Di atas rezekimu ni ya Allah. Abtartu. Aku berbuka.
berbuka. Wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zahabaz zam'u wa bataladul uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tu comel makna dia tu. Nah, bila kita buka gak, hak perut hak lapar jadi ke kenyang, hak perut hak dahaga jadi hilang dah. Dahaga syukur di atas nikmatmu ya Allah. Betul? Tu. Hari ni nak doa dulu ke buka dulu? Buka dulu lepas tu baru kita berdoa. Salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu aina yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, iaitu puasa orang yang sedang orang puasa yang ketika dia berbuka. Ada imam pemimpin yang adil, doa orang yang kena zalim. Baik. Nak habis sikit lagi. Sunat banyak tapi kita ambil absar ya. Membuat berbuka puasa bagi orang yang puasa. Ini besar pahala. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an. Rasulullah. Bagi siapa yang membuat makanan berbuka puasa. Payah buat makanan. Buat lagu mana? Tak kira. Tak, dia orang Kedah mudah orang Kedah. Dia jual nasi. Dia beli nasi kita semuku. Nah, ayah leh buka nasi ni lah. Boleh pahala besar dia. Nah, cuma nak banyak lagi, ramah. Kalau ramah, dia banyak. Buat kamu buka peluang demo, sini begitu juga sama. Hamba ngapain hamba. Pondok adalah lebih kurang. Hari ni sikit lagi, esok lusa pelajar akan datang balik, cuti 3 hari. Mana sentiasa kita buat majlis berbuka puasa, tak ramah. Sekali dengan penduduk dari tu warga pondok dengan pelajar adalah lebih kurang 100 orang. Kurang sikit, lebih sikit. Begitulah. Jadi kita masuk, jadi membohong sumbangan, dan mau nak beri lah. Biar, tak sikit pun tak apa, asal banyak ya. Kawan, betul lah ya? Betul? Betul. Malah kalau sikit nyanyi juga lah. 100, 200 pun tak apa dah. Memang belanja kita hampir 1000 sehari. Gitulah. Orang masuk tahulah. Orang masuk dia tahu nak 1000 sehari. Sekali kan dah? Sekaligus. Makan sahur dengan berbuka puasa. Kita buat sekaligus. Tak masuk 2 kali bok dah. Makan sekaligus. Sahur pun tu, buka puasa tu lah. Bagi siapa-siapa yang nak apa dah? Nak sumbang. Lalu kira, piti banyak dah lebih. Tok mana tak ada arah ni. Lalu kira, piti banyak lebih. Nak pahala orang yang berbuka puasa. Makna kalau 100 orang makan hak kita, berarti kita hari ni dapat pahala berapa orang? Seolah-olah kita puasa 100 ha? Kata hari 1 orang. 100 orang. Kita boleh banyak. Makna Sa'id puasa 1 juta. Dalah puasa 1 juta. Jadi 100 orang berapa juta? 1 juta. 1 juta. Campur kita pula. Itulah pahala. Membuat buka puasa. Ghaila yang kusumin ajri saim, tak kurang walaupun sedikit. Lepas tu kita duduk Mekah kan suka kan? Di Madinah. Dia apa kain plastik putih sekarang umur 3. Amo ingat kalau kat makan nasi. Tak kita hari ni hari tamu. Amo pergi hari tamu puasa Ramadan. Di Madinah. Rupa-rupa wah rutak. Tak lepas nasi juga kita. Ada. Dia tak wah tamar, wah rutak dengan susu masam jebung tu. Berebut tegak susu masam itu darah lagi masa budak macam tu. Tak lebih lagi masa budak lagi. Berebut kita ambil susu tak kena. Balik di hotel makan masam. Pasti ya. Muka orang darah. Rupa-rupa orang Arab ni suka makan susu masam. Comel tu rupa-rupanya Rasulullah sendiri pun suka makan susu masam. Jubun dia panggil. Tapi amo tanyalah. Hak paling amo oleh lagi susu kola berang. Tu. Susu kebau. Dia panggil apa dah? Bukan dade. Panggil apa dia? Ada kadang bahasa yang buat esok. Tapi tak biasa makan. Gua nak panggil. Apa panggil apa dia? Hak ibu dalam bulan buluh. Bulan buluh tu lah. Tu boleh tu. Tu molek tu. Dia masam.
dia keluar. Segera toksik itu buat ada kita. Sebab tu orang Arab dia suka makan susu. Dia pun kita kata pergi hari ni Mekah, dia berhenti lah. Tak malak tu. Kuat dah. Hak malak kali ni. Hak tukir. Hak kalau berat. Beli tak kalau berat. Satu, air abu ada. Baik, makan. Baik, yang kedua ni makan sahur. Sahur jangan tak makan. Ada orang tua-tua kita ni. Kita tak je sahur, Ustaz weh. Tahu, serupa ya sahur tak apa. Bukan masalah lapar. Nabi kata tasahharu fa inna fi sahur barakah. Mu kena sahur, sebab sahur tu berkah. Api dak apa? Ada. Makan buah tamar. Makanlah apa-apa setengah air pun. No ada. Tapi cuma afdalnya mentakhir makan sahur. Makan sebentar. Orang apa? Azan. Ni apa pukul 12 makan sahur. Ada makan pukul 12? Ada. Bukan orang panggil sahur dah, tapi tak memang sahur dah tu. Tapi afdalnya makan sahur ni mentakhirkan makan sahur. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud yu'ajjilul fitrah wa yu'akhirus sahur. Faqala hakaza kana Rasulullah yaf'alu. Beginilah Rasulullah buat. Buka gaduh. Makan sahur dia mentakhir. Sudah makan masuk waktu subuh lah. Tu baik. Sudah. Mai sunat dulu. Tu makan. Duk betul gosok-gosok gigi. Cuma apa dia? Orang yang berjunuk. Tak kira berjunuk ke. Mimpi ke. Tak ada kira budak-budak ni mimpi. Tak ada bini. Cukup umur mimpi ya. Bila mimpi. Dia boleh puasa ni agresif sikit Betul tak? Siari tengok bini puasa geram. Malam tak apa. Ada gitu. Sudah main terawih. Perut kenyang. Waktu kau di mana. Balik tengok Allah mengatur Muh kata, ambo, rasa tak lalu. Esok kan nak pula. Baik, takdir kata ya jimuk lah bini. Bangun pagi tu, afdal dia mandi junub bila? Sebelum fajar sadiq. Tu nak afdal gosok gigi ke apa pun, afdal. Dan lagi membanyakkan amalan yang amalan yang soleh. Banyak amalan yang, amal soleh baca Quran, bersedekah, dan tak kira lah berapa-berapa dia. Itulah perkara-perkara yang disunatkan. Hafsah lah. Perkara sunat hafsah. Meninggalkan berpetik berbekal dalam bulan puasa. Menahankan lidah daripada bercakap benda tak ada faedah. Tambah-tambah mengopak. Mata daripada melihat mok siap bagi payah belakang ni. Mata. Mana lalu di para puan. Wadah ialah. Kalau dia seksi pun wadah. Mata yang keling. Bila mata keling tengok pak. Kurang pula puasa. Tu nak warna kita dah. Tu mengurangkan pahala puasa. Itulah semua daripada ibadat. Kita kena buat benda-benda sunat dalam buat ibadat sebulan Ramadan. InsyaAllah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Jadi insyaAllah petang esok kita akan mula kitab tafsir ayat Quran. InsyaAllah suratul Waqiah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghna bil ilmi zinna bil halmi wa akmilna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbi anta ilahun wa ana 'abduka jahilun wa anta arzuqna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bora tahlil ada duduk dalam. Tak buat esok. Esok. Esok lagi. Apa esok? Membatuh tadi. Ada. Ada tinggal sini baru ni ada. Ada tak bora? Ada biar. Bora tahlil ada lagi kita tinggal baru ni. Ada tinggal sini baru ni. Ada tak?
20 sepala. 10 sepala. Ada masa baru ada tengok dia. Bapa terlambat lagi. Esok dah di sini ada semua. Tak apa. Sini ada semua insya-Allah. Tengok yang dia takut aja, Pak. Kita tinggal semuanya.